Seterusnya soalan 2C. Tok Saipul yang bina pagar mengelilingi kebunnya. Diberikan kos bagi setiap meter pagar ialah RM850. Hitung jumlah kos pembinaan. Okey, maksudnya dia cakap tu apa? 1 meter kosnya ialah RM800. RM850. Jadi kalau 2 meter, dia kena tambah 2 kali lah. Macam tu. Ataupun ada berapa kali? 2 meter. 2 meter darablah dengan RM850. Tu kalau 2 meter. Jadi sekarang langkah yang pertama, awak kena carilah dulu berapa panjang pagar yang perlu perlu dibeli. Okey, so kita belajarlah apa itu pagar. Okey, dia nak tanya berapa daripada sini sampai ke sini, sampai sini, sini. Berapa meter jumlahnya. So itu yang dipanggil perimeter. Okey, so kita mulakanlah. Katakan awak nak mula yang daripada bawah. Okey, so jawapannya ialah 16 tambah 4 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 12. Okey dah. So tambahkan semua dahulu, baru kita tahu berapa meter. So dalam operasi tambah ni, awak kena bijak lah. Okey, macam mana awak nak jawab? Jangan main tambah je. Kita tambah dulu yang mana yang senang. Okey, contoh. Contoh. Ni kan senang. Buat 20. Ni kan senang. Buat 20. So 8 tambah 8 16. Jadi 20 tambah 16 tambah 20. So jawapannya ialah 56 meter. Okey, boleh. Okey, jadi sekarang masih lagi soalan nisbah atau perkadaran. Okey, maksudnya ialah 1 meter sama dengan RM850. Berapa kalau 56 meter? Jadi maksudnya kita kena buat operasi tambah. Kalau tak hafal CP, kalau hafal CP kena darab. Apa dia punya matematik? So ayat matematiknya ialah 56 meter darab dengan RM850. Itulah dia punya ayat matematik. So kenalah buat operasi darab. Okey, so 850 darabkanlah dengan 56. Okey, so kita buat terus. 6 kali 6 kali sifar 6 kali 5 30 tambah sini 3. 6 kali 8 48 tambah dengan 3 ini pasal sifar 6. Salah. Okey, ini adalah 30. Betul lah sifar. Okey, so 6 kali 8 48 tambah dengan 3 ni 51. Okey, ni pula. Okey, ni 5. Bukan 5, ni 50. Mana sini ada sifar. 5 darab sifar. Sifar 5 darab 5 25. Tambahkan dengan 2. 5 kali 8 40. Tambah dengan 2 42. So kita tambahkanlah sifar 6 7 4. So jawapannya adalah RM47,600. Okey, itu sahaja.